Set Talang Ramadan, Set Talang Western Ramadan dekat Usop Utara Rau. Kat kawasan Tanah ni tau, kawasan Masjid Tanah sebelah Kupinang je. Yang ini RM65. Ada kambing, ada ayam, ada meatball, ada kentang, ada hotdog, JJ Wedges. Dibagi kau nasi untuk 4 atau 5 orang makan. Yang ni nasi goreng ni kau boleh pilih. Kau nak nasi goreng kampung ke, nak nasi goreng Cina ke, nak nasi goreng India ke, nak nasi kau pilih. Kau pilih je. Total dia RM65 ni bukan sangat western tau. Dia ada sup dia, ada sup keting, nasi goreng 2. Aku pun lupa kan nama dia. Tapi 2 nasi goreng, dia kata sos dia punya cili tu jahat, pedas. Aku nak makan dulu. Kat sini pun sate, semua ada. Okey, kita mulakan dengan bismillah. Oh. Okey. Kita spray sos black pepper dia. Dia lihat-lihat manja. Dia lihat tapi manja. Sos black pepper sedap ah. Sedap. Ni nasi goreng tak, aku cuba. Nasi goreng Cina. Okay. Kita ambil meatball dia. Nasi goreng ini hangit-hangit kuali tau. Sedap bau. Hangit-hangit kuali tau. Sedap bau dia. Sedap. Aku minat betul lah dia goreng macam ni. Paling sedap. Simple tapi best. Sop gearbox. Ni sop ni belah utara ni. Dapat sop gearbox sampai ni. Ni aku rasa saiz L ni. L. Dia bagi korang sambal hitam dengan sambal merah. Ni pedas tau. Pedas ni. Orang cakap pedas. Jangan terlalu laju. Masuk hidung. Oi. Ini pedas. Pedas. Memang pedas.